Kabus yang pakcik idamkan akhirnya dapat juga pakcik menikmati udara dan keadaan yang cukup mendamaikan dekat Fraser Hill ni. Nampak macam dekat luar negara kan? Dan pakcik dah pacak dah pakcik punya tent baru iaitu dari L&T macam tu. Alhamdulillah. Sambil kita nak berjalan-jalan ni, nak tengok-tengok keadaan ya. Kenapa pakcik pilih tempat lokasi ni? Sebab dia mirip-mirip di luar negara. Tak payahlah kita nak pergi luar negara. Dekat sini pun dah boleh dah kita mencipta memori. Jadi hari ni pakcik pacak. Ni dia. Nampak tak? Penuh dengan lawa sangat. Pakcik suka sangat tent ni. Nampak macam rumah, macam gerai. Dan memang wow. So pakcik nak masuk ke dalam ni. Sambil tu pakcik nak letak ni ni Atik dengan Haikal ni siapkan lampu-lampu untuk dipasang. Tengok contoh ni. Okey, cuba buka lampu sikit tu. Nak tengok. Wow, nampak. Barulah ada aura. Jadi macam biasalah, setup dapur 4/4. Icebox kena bawa untuk jaminan kualiti makanan kita. Ini pakcik yang tunjuk. Inilah L&T. Jadi kat dalam tu pun ada orang. Assalamualaikum. Tu Fendi kat dalam. Fendi macam mana dalam? Sejuk tak? Sejuk. Yes. Jadi korang kat dalam ni pun, kalau korang tengok pakcik ada kipas, tapi tak buka kipas lah. Ventilation ni dekat atas ni, dekat dalam ni tak menitik pun air. Lepas tu pengudaraan yang sangat-sangat orang kata senang ya. Dia terus, yang ini pintu pun boleh buka sini. Orang tengok tilam boleh letak 2 tilam. Oh, sejuk ke ni Fendi? Sejuk. Ya Allah ya Tuhanku. Hari ni pakcik letak juga setup untuk hiasan bagi nampaklah suasana rumah dan bilik pakcik. Jadi untuk korang besar betul. Kalau pakcik tinggi 175 ni, ada lagi ruangan lagi sini. Seumpama 190 pun boleh masuk ya, tinggi. Maksudnya tak perlulah korang dekat dalam kemah nak terbongkok-bongkok semua kan, macam tu. Jadi memang sesuai untuk seisi keluarga. Ini macam biasalah setup pakcik. Setup macam ni. So kita boleh letakkan ni dan kita on kita punya lampu supaya malam kita dihiasi dengan gemerlap cahaya. Pakcik nak tunjuk sikit keadaan sekitar ni. Nampak tak korang? Keadaan kabus tu datang. Yang ini memang lawa sangat, nampak? Nampak tak korang? Inilah suasana yang pakcik idamkan. Wow, menarik sangat. So misi pakcik untuk 4 hari 3 malam. Hari ni hari kedua pakcik kat sini. Sudah pun tercapai. Semalam tak hujan, hari ni hujan, datang pula kabus. Lepas tu ada pula lampu-lampu neon yang menerangi. Memang best. Apa-apa pun, kalau korang nak bercamping, camping mesti ada. Wow. Bersama pakcik, pakcik camping.